Hai, bersama saya Alif. Dalam video kali ni kita akan hunting sikit untuk kad Monster Galaxy Card Heroes Unite series. Dekat depan ni kita masuk dekat kedai ni, tengok apa yang ada. Kita ambil dulu kad pack nombor 9 dan juga nombor 4 kalau ada. Okey, nombor 4. Tapi dekat sini set ni saya nampak tak ada lagi kad AR. Jadi tak apalah, kita tengoklah kat mana-mana yang boleh kita ambil dulu. Dan jom kita bayar. Baiklah, kat tangan Alif ni ada dua kad pack 4 dan juga pack nombor 9. Jadi jom kita buka pack nombor 4 dulu. Okey, ni rupa pack nombor 4/9 untuk pack Heroes Unite ni. Wah, memang cantik. Lagi-lagi ada gambar Boboiboy kuasa 3 kat situ. Dekat bahagian belakang rupa dia macam ni. Untuk pack Monster Galaxy Card ni, dia dah senaraikan lah kad apa yang kita akan dapat. Antaranya 6 kad dan juga 1 kad special. Kad special ni yang kita nak kan, iaitu Boboiboy kuasa 3 dan Ochobot. Jadi jom kita buka. Okey, kad pertama dihadirkan dengan Beat Bobib 100 HP dan juga 100 attack. Jadi kad seterusnya ialah Captain Vargoba 120 HP dan juga 60 nilai attack. Kad yang ketiga pula kita ada Retaka Voltra versus Hangkasa. Yang ini ialah kad sokongan tau. Wah, memang style gambar dia. Seterusnya kita ada Masmara dengan 140 HP dan juga 100 nilai attack. Seterusnya kita ada Kuali 80 nilai HP dan juga 60 nilai attack. Seterusnya kita ada HP marker yang baru. Dan akhir sekali kita ada Boboiboy kuasa 3 dan Ochobot. Kad ni lah yang paling kita nanti-nantikan. Nampak tu? Shining, glittering dia tu memang lawa. Jom kita baca sikit dia punya efek. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy yang tidak bersyarat dari deck. Letakkan kad tersebut di zon aktif dan aktifkan efek kad baru. Seterusnya jom kita buka pack nombor 9/9. Baiklah, seperti biasa belakang tu ada tunjuk 6 kad dan juga 1 kad special, iaitu Boboiboy getah. So jom kita unpack. Baiklah, kad pertama yang dihadirkan ialah Gerombolan Kejahatan, iaitu kad sokongan. Seterusnya kita ada Chambot 100 nilai HP dan juga 80 nilai attack. Dan seterusnya kita ada kad Bai Kembar 100 HP dan juga 80 nilai attack juga. Seterusnya kita ada kad Payung 5 Pairapi 180 nilai HP dan juga 160 nilai attack. Wah, memang cantik art style dia. Seterusnya kita ada kad Mara dan juga Bian 60 nilai HP dan 40 nilai attack. Dan kad terakhir yang kita tunggu-tunggukan iaitu Boboiboy Genta. Okey, dia punya HP 220 dan juga nilai attack ialah 40. Sekarang ni jom kita tengok efek kad ni. Attack tambah 160 jika kalah Osom yang pertama. Dan juga syarat kad ni ialah kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy, Gempa dan juga Halilintar. Oh, memang style lah kad ni. Dan akhir sekali kita ada HP marker. Jadi sampai sini sahaja video saya. Jumpa lagi di next video. Bye bye.